Ini cerita 4 tuan tanah, 2 sudah selesai. Ini amanah legasi daripada bapak saya lah. Amanah pertama, orang Singapura, tuan tanah dalam 18 ekar saya jaga 4 tuan tanah. 1 tuan tanah berada di Singapura. Alhamdulillah, duit mudah dengan melalui sentuhan online. Okey. Kedua, tuan tanah dia di Kuala Lumpur. Itu pun alhamdulillah selesai dengan sukses melalui Maybank. Ketiga, orang Thailand. Sawadikap pun sudah selesai. Banyak juga dia punya ekor dah, tapi selesai dengan begitu mudah, dengan yakinnya, amanah dan kepercayaan. Oleh itu, yang keempat, ini bukan masalah, tetapi akan berada dalam masalah apabila tuan tanah ini berada di Kedah, di mana kami akan menggunakan sistem tunai cash. Bermaksud kita akan ke rumah dia. Assalamualaikum. Anda dapat sesuatu? Terima kasih guys. Terima kasih. Boleh tak bantu saya subscribe, follow? Saya pun ingin berjaya seperti tuan-tuan juga.